TV3 punya. Memang TV3 punya bangunan. Sebelum video lima Ha. bangunan tu habis dia TV3 punya ni lah. Sekarang dah bukan dia punya, dia dah jual kot. dah tadi. Dia jadi apa? Kau pernah pergi? Dia tu. Apa nama dia TV3 punya ni? Di pentas. Ha, kau pernah masuk? Aku nak pergi dulu. Oh ya. Masa tu ikut member aku lah. Apa tu dia ada buat macam pelakon ada area punya tu. Yang mana? Dia plan masa tu aku dah fikir lah. Kalau ni buat lagu tu kat tu dua pelakon. Oh tu. Tu macam Sogo Talent ke apa benda lah. Dia Sogo Talent show. Kalau tak aku bawa dia. Ha, Baba Black Sheep. Nama pun dah tu. Budak-budak ni kan. Okey, berapa aku dah nak nanti tergolek kotak tu. Ha, nanti kan habis tu. Saya mula tu Jadi rancangan lain tak ni? kau sikit lah. Aku tak buat lama. Fikir buat benda tu tanya lagi lah ni. Tanya lagi Sekarang kita ada dekat Royal Cudan. Laluan e-curve ni dah tutup. Ini ada banyak meja. Kalau ada makan-makan bolehlah kita join. Ni mati sikit. Berapa sekali dia kasi orang tak? Memang. Dia buat dekat ni. Kalau dia mungkin ni ni tak buka kelas lagi ni. Kau tengok laluan lain kot. Tolak macam tu. Sementara dia nak bagi bagi yang tu macam apa benda ni? Bukti lah. Ini dah gabungan dong. Kau kena faham. Itu sembah tu saya buat.